Seterusnya perlawanan semifinal cup yang kedua. Perlawanan di antara KV Gerik menentang KV Sungai Petani 2 di semifinal cup yang kedua Division 1. Mula ketika ini daripada KV Gerik berjaya ditangkap semula. Ini bola dimainkan tangan KV Gerik, tekan di bahagian tengah, tackle yang begitu keras tekan oleh Sungai Petani 2. Ia dibenarkan, sealing off. Ini bola terus saja dimainkan Sungai Petani 2, satukan in terus saja. Stepping semula, lepas pemain ini masih lagi. Advantage high tackle. Tidak, terus penalti dikenakan. Quick tap diambil oleh pemain Sungai Petani 2. Sedikit demi sedikit Sungai Petani 2 masuki kawasan. Masukkan KV Gerik. Tebarkan ini mencari winger, balik ke dalam atau offload bahagian luar. Cepat. Cantik sekali support play ditunjukkan oleh main pasukan Sungai Petani 2 ini. No advantage. Knock-on daripada pasukan Sungai Petani 2. Emas sebenarnya, namun tangkapan pula kurang berjaya. Knock-on sekarang ketika ini buat pasukan Gerik di red zone mereka sendiri. Lepas pemain Gerik ini satu gerakan cantik, lari pantas, tidak siapa yang dapat mengejar beliau. Terus saja menuju ke try under post daripada 22 mereka sendiri. Begitu cantik sekali. Terus saja sempurna, conversion berjaya. Separuh masa yang pertama ini KV Gerik mendahului pasukan Sungai Petani 2. Spiral daripada pasukan Gerik. Ini bola dimainkan, terus saja miss pass pada winger pasukan Sungai Petani 2. Tackle kemas ditunjukkan pasukan Gerik. Satu press up yang laju daripada pertahanan pasukan Gerik. Ini ditebarkan pada Sungai Petani 2. Nanti quick tap terus saja diambil. Okey, cai. Bola terus mainkan Sungai Petani 2. Support. Tuntakan offload. Cuba lari ke bahagian luar, berjaya ditangkap. Namun offload sekali lagi ke dalam bahagian dalam. Terus saja lepas pemain Sungai Petani 2 meletakkan bola. Dapatkan try pertama buat Sungai Petani 2. Support.
Gagal dihentikan oleh pertahanan pasukan Gerik. Dia ada tambahan 2 mata buat pasukan Sungai Petani 2. Masih lagi ketinggalan 2 mata ketika ini. Masa dihentikan buat sementara waktu. Teruskan restart kick daripada Sungai Petani 2. Kapan kurang kemas. Bola melantun ke belakang. Kembali dalam pegangan pasukan Sungai Petani 2. Terus saja dimainkan. Keluarkan. Terus saja miss pass mencari winger. Lepas stepping keluar. Pula masih lagi pemain ni. Terus saja larian di bahagian tengah. Daya ditutup oleh pasukan Gerik. Cuba offload namun Taiwan kata pengadil. Advantage high tackle ketika ini diberikan oleh pengadil. Masa dihentikan. Pemain pasukan Gerik panggil oleh pengadil. Tackle saya kira terus. Kad kuning dilayakan buat pasukan Gerik. Ini kelebihan buat pasukan Sungai Petani 2. Sudah memasuki teritori pasukan KB Gerik. Dan juga ekstra 1 orang pemain di dalam padang. Scrum yang dipita oleh pasukan Sungai Petani 2. Jai. Dekat je Jai. Okey. Nanti tu. Dah stop Jai. Malahlah berkutu. Menangi pasukan Sungai Petani 2 terus saja. Satu hantaran cari winger, lepas terus. Balik. Letakkan bola. Jadikan try yang kedua buat pasukan Sungai Petani 2. Terus saja mendahului pasukan Gerik. 10 setuju yang pertama ini. Balik. Jadi tambahan 2 mata. Tamat separuh masa pertama dengan kelebihan buat Sungai Petani 10, KB Gerik 7. Melaka, sila hadir ke kemah universiti untuk mengambil. Hijai. Main. Perhatian kepada pasukan KB itu dan pasukan KB Beri Iskandar. Sabar. Pakaian mempersuka bagi perlawanan. Play. Ulang suara. Perhatian kepada pasukan KB itu. Balik.
pemain pemeriksaan pakaian dan bersedia bagi perlawanan bagi kategori Semi Shield Premier Division Premier. Boy, sikit lagi, boy. Come on, sit. Come on, sit. Come on. Weh, tak ada silap lah, weh. Tak ada silap. Come on. Lagi 2 try. Masa kedua dimulakan. Sepak bola daripada Sungai Petani 2 ditebarkan oleh pasukan Kerik ketika ini. Mengayunkan kaki namun berjaya dijatuhkan. Cek. Ambil bola. Yang tengah buat pasukan Kerik ketika ini. Rasyad. Jangan bagi dia lari. Rasyad, ambil dulu. Minu, kau kena. Sepakan jauh ke belakang, cuba dikejar. Ke belakang pula. Ini dapat kembali kepada pasukan Kerik. Balik, cek. Balik, Rasyad. Kerik ketika ini masih lagi berlawan dengan 6 orang saja dalam padang. Tidak dibenarkan pengadil pick up itu. Knock on terlebih dahulu. Good. Scrum buat pasukan Sungai Sikit Petani 2. dah. Awalnya pun penat dah. Sikit lagi. Come on, Sora. Ball. Bola tak clear. Good. Come on. Sikit lagi. Penyu, plan. Set. Sungai Petani 2. Dekat ni. Di bahagian backline, Misbah terus saja kepada winger. Keluar. Masih lagi. Kita benarkan pengadil. No, forward. Bali. Forward jump. Forward. Tekan di bahagian tengah oleh pemain Sungai Petani 2 ini. Set, jatuh, set. Naik, pakai line. Penalti sealing off. Advantage ketika ini. Amin, flash. Good. Jatuh dulu. Kan. Advantage knock-on pula dimainkan oleh pasukan Kerik ketika ini. Tidak dibenarkan pengadil. Knock-on terlebih dahulu oleh pasukan Sungai Petani 2. Scrum buat pasukan Kerik. Yes. Sikit lah. Habis. Sikit. Dah. Sikit. Scrum ketika ini buat pasukan Kerik. Terus saja cari backline. Bola ditebarkan ke bahagian winger. Larian di bahagian luar. Maju winger pasukan Kerik ini tidak dapat dikejar oleh winger pasukan Sungai Petani 2.
Terus menuju ke garisan tengah. Try menonjolkan badan sedikit ke kiri, namun tidak mengapa. Sudah pasti Gerik dapat mendahului pasukan Sungai Petani 2 melalui try itu. 12-10. Conversion berjaya disempurnakan. Tambahan 2 mata lagi buat pasukan Gerik. 14 ketika ini. 4 mata ketinggalan Sungai Petani 2. Mereka perlu mencari 2 lagi try sekurang-kurangnya untuk merasa selesa. Namun 1 try juga sudah mencukupi untuk mendahului pasukan KV Gerik. Berbaki seminit kurang lebih. 1 minit 30 saat lagi sebelum habiskan. Amin, bola Amin, bola Amin. Bola Amin. Bola dulu, bola dulu. Start kick daripada pasukan Gerik tinggi. Berjaya diambil semula oleh pasukan Gerik. Saja cari winger sebelah kanan. Ini cuba larian di bahagian luar pula. Berjaya diberhentikan oleh pasukan Sungai Petani 2. Satu miss pass. Terus sahaja cari pemain besar ini. Forward pasukan Gerik. Satu looping. Step semula ke dalam, tidak dibenarkan. Obstruction. Penalti kini buat Sungai Petani 2. Tebarkan. Benarkan knock on yang diberikan oleh pengadil perlawanan. Terus saja menamatkan perlawanan kita. Semi final cup ini. Pasukan Gerik akan berjumpa dengan Alostar di final cup bagi kategori Division 1. Tanya buat pasukan Gerik.